Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada anak-anak SPM 2021 . Oh, macam tak clear suara saya . Biasalah kita dalam online ni ada hari yang okey, ada hari yang KO. Jadi saya berharap perkongsian kita pada hari ini dapat membantu anak-anak, khususnya anak-anak SPM untuk menguasai sejarah, khususnya bab-bab tingkatan 5. Okey, jelas ke suara saya? Okey, alhamdulillah . Baik, kita masih tunggu pelajar-pelajar masuk. Kalau ada pelajar-pelajar masuk dalam 2-3 minit, sebab hari ni kita nak share tajuk bab 2 tingkatan 5 . Sebab saya sudah masuk siri yang ke 12. Jadi kalau kita tengok perkongsian saya sebelum ini, saya sudah berhenti sehingga bab 1 tingkatan 5. Jadi saya harap pelajar boleh bersedia dah kot dengan buku, bahan catatan kalau ada, supaya perkongsian kita lebih mudah, lebih cepat, lebih sampai kepada pelajar. Okey. Okey. Kita tengok dulu pelajar, sementara pelajar masuk. Apa yang kita nak kongsi hari ini pelajar? Benda yang sama yang pelajar mungkin dah diingatkan oleh cikgu-cikgu, iaitu berkaitan dengan analisis kita. Berkaitan dengan analisis kita, khususnya ialah bab 2 tingkatan 5. Jadi saya mula daripada situ. Jadi saya harap pelajar masih boleh ikutlah. Okey. Bahan analisis itu saya rasa pelajar dah dapat mungkin daripada guru-guru. Pelajar boleh bagi respon di chat ataupun di YouTube. Sekiranya masih belum dapat bahan tersebut, perkongsian kita hari ini, inilah kita punya sebaran kita berkaitan dengan program kita. Saya harap pelajar dah boleh mula bersedia kot. Okey, boleh kot? Okey. Saya mulakan perkongsian kita. Saya harap pelajar dah bersedia. Saya Cikgu Abdul Ghani, seperti biasa ini adalah webinar saya yang ke 3 bersama dengan SSTP. Saya harap pelajar yang sebelum ini bersama dengan saya bolehlah terus bersama dengan program-program yang lain. Okey. Ini adalah bahan-bahan perkongsian kita. Kalau pelajar nak tengok boleh terus ke channel saya Santai Sejarah SPM, selain merujuk pada channel SSTP untuk mendapat bahan daripada perkongsian SSTP. Kalau tengok di sini, saya dah letakkan lebih kurang dalam 13 tajuk-tajuk pasca percubaan daripada bab 1 tingkatan 4 sampai bab 1 tingkatan 5. Jadi saya harap pelajar boleh dapatkan maklumat di situ. Dan kalau kita tengok, inilah bahan-bahan yang saya kongsi daripada awal lagi. Pelajar mungkin bersama dengan saya daripada e-didik sehinggalah hari ini. Terima kasihlah untuk kita sama-sama berkongsi ilmu.
berkongsi idea untuk memastikan bahawa subjek sejarah ini terus mantap dan kita dapat kuasai. Okey, pelajar. Okey dah. Kalau kita tengok hari ini, tajuk kita ialah bab 2 tingkatan 5. Mungkin pelajar tengok di sini fokus utama kita. Pelajar mungkin nampak pada skrin. Nampak pada skrin kita ialah bab 2 tingkatan 5. Kalau kita tengok bab ini pelajar, dia hampir kebanyakan negeri soal. Itu yang penting. Hampir kebanyakan negeri menyoal bab ini. Jadi nak tak nak, pelajar kena kuasai bab ini supaya kita dapat markah yang lebih baik lah. Saya nak setting sikit supaya sedap suara saya ni. Sementara rakan-rakan kita masuk. Okey. Ada pelajar boleh bagi respon di Meet. Kalau ada pelajar boleh bagi respon di Meet. Teh Yuzan, saya nampak situ kalau kita nampak di situ. Okey. Ramai juga pelajar yang ada. Okey. Tengok bahan yang saya letak di situ ini nampak. Pelajar nampak dalam bab 2 ini. Apa yang perlu kita kuasai ialah paling banyak disoal ialah akhbar. Akhbar antara 3 negeri pilih itu struktur 2, esei 1. Penentangan tokoh tempatan daripada 12 negeri itu ada 6 negeri yang menyoal ini. Pelajar boleh nampak struktur 3 dan esei 3. Daripada sini barulah kita boleh tengok kepada analisis kita. Dalam analisis kita ni pelajar, kalau kita tengok, pelajar nampak negeri mana yang soal. Termasuklah negeri Perak lah. Perak ini akhbar sebagai penggerak kesedaran kebangsaan. Sama juga dengan negeri lain. Pulau Pinang. Pulau Pinang juga akhbar. Kalau kita nampak di situ, dia soal akhbar. Kalau kita nampak lagi, akhbar Noel Melaka, Noel. Jadi di sinilah pelajar kena tengok supaya kita dapat kuasai. Sebab kali terakhir di soal bab ini ialah 2017. 18, 19 tak ada soal. Dia ambil bab 1. Bab 1 ni 2 tahun berturut-turut jadi kita kena tengok juga. 2 tahun. Dia macam bab 10 tingkatan 4. 2 tahun berturut-turut tak disoal. Yang disoal ialah bab 9. Ini pun hampir sama. Daripada sini, barulah kita boleh tengok tajuk mana yang perlu kita berikan perhatian. Cuba kita tengok. Sebab kalau kita nak faham soalan, kita kena tengok kata kunci yang kerap disoal. Ini tengok kata kunci. Kalau akhbar, isu. Dia tak lari dah. Isu, macam mana akhbar membangkitkan semangat nasionalisme. Di mana kita nak rujuk? Buku teks, muka surat 50-52. Saya dah letak ni. Kalau pelajar nak bahan ini pun boleh. Nanti mesej saya, tak ada masalah. Kalau yang sebelum ini saya letakkan link dekat Meet. Nanti saya letak mungkin last minute. Kalau tengok sini akhbar, sekali saja dia soal. Tetapi berkaitan dengan tokoh 2017, 2012, 2010, 2017. Pelajar boleh rujuk banyak soalan. Kita tak ada alasan tak kuasai. Daripada sinilah kita nampak apakah main point yang kita nak baca, kita nak faham menjelang
peperiksaan kita 79 hari lagi. 24 hari bulan 1. Kalau akhbar, cuba pelajar tengok. Nama akhbar, akhbar apa? Isu, kesan, dan yang keempat kebat lah. Saya slowkan di sini. Kalau pelajar nak bagi respon di chat, saya sambil-sambil itu saya tengok juga chat. Supaya tak tertinggal lah. Kalau pelajar nak bertanya, boleh bertanya di chat tu, kita boleh tengok. Dekat chat, saya tengok ada juga pelajar di sini. Kalau pelajar nak bertanya, boleh bertanya terus di chat dan tulis di ruang chat. Saya boleh nampak di sinilah. Saya tulis dekat sini. Okey, Cikgu Jeffrey, terima kasih sahabat saya. Saya nampak Cikgu Soraya pun ada. Saya tulis ini. Kalau ada pertanyaan, tulis di chat. Chat kita lah. Kadang-kadang saya baca supaya saya nampak. Okey. Okey, kita sambung balik. Akhbar ini, kalau kita tengok dalam soalan yang disoal dalam negeri-negeri, pelajar mungkin dah ada modul percubaan ini yang disediakan oleh Cikgu Sumarni. Saya rujuk di sini juga. Sebab ini awal-awal dia letak penentangan tokoh. Tapi akhbar ni, cuba tengok di sini, soalan awal-awal itu, dia tanya, okey, namakan 2 akhbar yang berpengaruh pada era tersebut. Itu sebab saya kata tadi, dekat soalan kita, apa yang disoal pertama? Nama akhbar. Dan soalan struktur, dia keluar nama akhbar. Dia tak ada lagi dah pelajar. Sebab benda ini, dia sentiasa bersambung-sambung. Okey, kita tengok dekat buku teks. Tingkatan 5 ni. Okey, muka surat 52. Kalau kita tengok di sini pelajar, mungkin pelajar ada buku teks, dia lebih mudah kalau kita merujuk buku teks dalam pengujian kita. Okey, kita tengok. Ini akhbar. Ni Jepun. Pelajar boleh tengok satu-satu tajuk. Bagi yang tak pernah tengok buku lah. Bukan semua rajin tengok buku kan. Ini kita belajar gerakan nasionalisme. Mana kita nak tengok akhbar pelajar? Kalau kita tak pernah buka buku teks, memang mencari gini lah. Mana nak cari ni? Ni gerakan Islah. Lepas gerakan Islah baru ada akhbar. Pelajar nampak di sini. Akhbar, majalah, novel. Kalau pelajar tengok di sini, soalan yang ditanya, namakan 2 akhbar. Ini soalan pada kita mudah lah. Jangan bagi harian Metro dah. Siapa boleh bagi respon jawapan ni? Nama akhbar pada waktu itu. Apa akhbar yang ada? Sebab dia bagi direct. Namakan 2 akhbar pada era tersebut. Bukan era lain ni. Siapa boleh bagi respon? Pelajar mungkin boleh bagi respon kat chat. Dia ada perkataan Melayu. Ada zaman. Okey, kita tengok dekat chat kalau ada. Belum ada lagi. Pelajar boleh bagi respon. Mungkin pelajar masuk banyak di YouTube kot ya. Okey. Kalau pelajar nampak di sini pelajar, kita nampak nama akhbar itu perlu diberikan perhatian. Yang pertama kita dah dapat dah. Mana nak tengok ni? Nama akhbar merupakan pengujian utama kita. Itu dah
merupakan perkara yang kita kena tahulah. Okey. Yang kedua, isu. Kita tengok isu yang diperjuangkan. Okey, siapa dekat YouTube pun Cikgu Hayati ada, Cikgu Noliza, okey. Siapa yang boleh bagi respon berkaitan dengan akhbar? Pelajar. Kalau kita tengok di sini, nama akhbar di mana kita nak ambil? Kita tengok betul-betul. Ini kaum muda. Ini persatuan. Jangan silap. Akhbar ialah saya letakkan di sini. Di belakang sekali. Okey, nampak? Kita pegang pada perkataan Melayu dan juga Malaya. Jadi kalau kita dapat sini, dua jawapan ini, dia tak ada huruf Roman, maka jawapan kita, namakan dua akhbar. Dua akhbar yang berpengaruh, huruf besar lah, saya tu dia huruf kecil, ialah Utusan Melayu. Kalau tulis huruf kecil pun, pemeriksa bagi markah juga. Dan satu lagi ialah, mungkin kita nak bagi Utusan Zaman. Mungkin kita nak nampak di situ ada jawapan kita. Satu markah dah okey lah. Daripada dua. Okey. Soalan kedua, dua tokoh wartawan. Ini pun ramai dah pengelejak jawab ni. Dua tokoh wartawan. Sudah tentu kita tengok gambar yang pertama ini jawapan dia ni. Kalau kita tengok tokoh awal-awal gambar tu, kat majalah tu, dah ada. Ini tokoh awal. Kita ada Zainal Abidin Ahmad. Kita ada Abdul Rahim Kajai. Ini dua tokoh wartawan yang hebat pada waktu itu. Jadi jawapan pun direct kat sini. Jangan tulis Zabar lah. Walaupun pendek, kita tulislah nama penuh. Zainal Abidin bin Ahmad. Okey. Abdul Rahim Kajai. Tadi kita tulis Abdul Rahim Kajai ke apa nama? Abdul Rahim bin Kajai. Kita tengok buku teks dia tulis Abdul Rahim Kajai. Maka itulah jawapan yang kita kena terima. Itu pada saya dua tajuk awal yang perlu pelajar tahu. Nampak Sebab dalam pengujian SPM 2015, pelajar tengok. Dia keluar awal-awal akhbar. Warta Malaya, Utusan Melayu. Dia tanya apa? Cuba tengok sini. Saya bagi yang ketiga tu. Yang kedua tu. Isu. Soalan dua inilah yang disoal dalam SPM pada tahun 2015. Pelajar tengok. Apakah isu yang dibangkitkan oleh akhbar tersebut? Jadi anak kita kena tahulah. Markah sikit. 4. Kata kunci yang dia nak jelaskan. Jelaskan ni seeloknya fakta, huraian, contoh. Dan isu. Sebab pelajar dia kena garis dululah. Bila kita garis, kita akan dapat menjawab dengan baik. Barulah kita tengok, dah garis, dah tahu kata tugas, kata kunci. Barulah kita tengok apa yang dia nak tanya. Kita akan dapat jawapan dia nak adalah kemajuan pendidikan orang Melayu. Pelajar pegang, bila isu dalam bab ini, mesti pendidikan orang Melayu. Siapa? Lelaki ke perempuan? Perempuan. Letak saja perempuan. Dapat markah 2. Satu lagi ialah ekonomi. Ekonomi selalunya pelajar letak. Senang kita nak ingat.
Kalau saya sini, saya suka jawapan cermat-cermat lah. Dua fakta, dua huraian itu dah okey. Untuk pelajar dapat markah yang baik lah. Ini soalan. Kita kena hati-hati pelajar. Sebab bila kita tahu akhbar, nama akhbar, isu, wartawan. Dah 3 dah saya sentuh. Yang kedua saya nak sentuh di sini. Nampak? Saya patah balik di sini. Pelajar nampak kesan kepada orang Melayu. Kesan akhbar tu kepada orang Melayu. Okey. Kalau kita tengok kesan akhbar, soalan 2015, dia dah tanya dah. Bagaimana isu yang dibangkitkan oleh akhbar dapat menyemarak semangat nasionalisme. Ini kesan dah. Jangan tengok yang salah ngeja ni. Ya, itu pula. Silap eja. Baik. Soalan nampak macam kebat B. Bagaimana isu yang dimaksudkan oleh akhbar tersebut, dia bukan kebat. Sebab akhbar 4 tadi. 4 yang ini ni. Warta Malaya, Utusan, yang kita faham tu dia tanya isu dia. Isu yang kita nampak, bagaimana kesan dia, kita nampak ini jawapan eloknya politik, ekonomi, sosial. Kalau boleh. Itu sebab dalam jawapan kita kena pegang 5 benda. Fakta, membaca, menggaris, merangka, menjawab dan menyemak. Kalau kita ada 3 ini pelajar, cuba kita tengok. Kita dah faham tajuk, dia nak isu. Isu apa? Dibangkitkan oleh akhbar. Terus kita nampak, ini jawapan ni. Kalau boleh saya nak jawab fakta, huraian, contoh. Kita buat mindset kita, rangka kita, keluarkan itu dulu. Kita ada tentang isu ekonomi, kita ada isu pendidikan, kita ada isu politik. Seeloknya kita pecahkan perenggan dia. 3 perenggan supaya pemeriksa mudah semak. Itu sebab kalau boleh, saya suka pelajar buat macam ini, nampak. Isu ekonomi, kemunduran ekonomi Melayu. Dah dapat 2 markah. Isu pendidikan, tentang orang perempuan yang tertinggal tadilah. Dia ulang balik saja. Dalam isu pendidikan juga kita nampak, kita menggalakkan menabung jimat cermat. Isu politik, tentu kita mengkritik raja-raja Melayu pada waktu itu. Kita nampak isu. Dan kalau kita tengok soalan percubaan, saya tak nak sebut dalam negeri mana, cuba tengok soalan yang ketiga ni. Apakah isu sosial pendidikan yang dibangkit oleh akhbar ketika itu? Okey, kalau ada pelajar yang bersama dengan saya yang boleh bagi respon. Sebab bila kita dapat soalan ni, kita garis. Dia nak isu sosial. Akhbar ketika itu. Sosial ni, pendidikan tu sosial. Tadi dah bagi dah. Kalau pelajar masih bersama dengan saya boleh bagi respon. Okey. Saya tunggu jawapan pelajar kalau ada sebab kalau kita tengok dekat buku teks, dia ada dalam kotak besar tu. Nampak sini pelajar tengok. Sosial dengan pendidikan dia sekalikan. Lepas itu kita ada pendidikan, ekonomi, politik. Dia asing. Jadi kalau soalan sosial, kita cari jawapan yang paling mudah kita nak jawab. Tadi saya dah bagi tahu dah. Sosial, dia mesti berkaitan dengan pendidikan. 1. Pendidikan, orang perempuan. Okey. Dari segi sosial, dia menggalak tabungan. Itu sebab dalam PowerPoint saya tadi, saya tekankan 3 jawapan yang paling mudah. Sebab dia nak 4,
pelajar boleh cari lagi jawapan yang paling mudah di bawah ni. Ni. Nilai masyarakat Melayu. Jadi daripada 4 ini, cuba kita ubahkan kepada jawapan dalam ini. Okey. Kalau pelajar bersama dengan saya tengok di chat. Kalau ada jawapan, yang pelajar boleh tulis di chat. Tulis di chat lebih mudah untuk saya baca. Batrisha. Kalau siapa lagi je pelajar yang ada. Hong Chuan Rui. Kalau ada jawapan boleh tulis di chat. Supaya bila saya terang, pelajar dengar, pelajar baca, pelajar tulis, lagi bagus. Saya keluarkan balik jawapan ni. Kalau pelajar nampak di sini, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan orang perempuan, tabungan, nilai. Kita kena keluarkan balik saja. Untuk menjadikan jawapan kita ni lengkap. Kita nak guna intro apa ni? Isu sosial yang dibangkitkan pada ketika itu ialah dia mula daripada situ. Itu dah boleh dapat jawapan baik lah. Cuba pelajar kalau nak bagi jawapan. Sebab bab 2 ni, dia pada saya, dia masih mudah. Macam bab 1 jugalah. Dia, bab-bab yang paling ke depan tu dia agak fakta sikit lah. Bab 7, bab 8. Bab 8 paling berat sikit lah sebab dia fakta. Bab 9, lagilah tu sebab saya selalu bagi tahu. Kalau kita nak kuasai sejarah tingkatan 5 ni, kuasailah bab 1, 2, 7, 8, 9. Pelajar tak akan kecewa. Kerana dalam SPM, 5 bab ini, kalau pelajar tengok, struktur dan esei dah cukup untuk pelajar kuasai. Itu pelajar. Okey, ada pelajar nak bagi respon di chat? Saya nampak macam tak ada je. Okey, kita tengok jawapan Okey, kalau kita tengok jawapan ini pelajar, isu sosial yang dibangkit pada ketika itu ialah, terus kita direct saja, berkaitan dengan saya letak warna merah lah pendidikan, iaitu kita nak masukkan jawapan perempuan. Kita ikut ayat kita lah, jangan ikut ayat buku teks. Kita nampak iaitu orang perempuan. Mungkin kita katakan ayat kita je, ayat budak-budak biasa. Orang perempuan digalakkan bersekolah. Udahlah kita nampak. Dia jawapan katakan budak biasa-biasa je. Dan masyarakat digalakkan menabung. Okey, dah titik dah. Dapat 2 poin dah situ. Kita nampak 2. Tapi pendidikan dah jadi 3. Selain itu, jawapan kita seterusnya. Selain itu, kita nampak masyarakat perlu menekankan tentang nilai. Okey, kalau kita tengok jawapan macam ini je, ayat sendiri. Jangan kita hafal sebiji-sebiji buku teks. Kalau hafal baguslah. Okey, kita nampak ada pendidikan, ada perempuan, ada tabungan, ada nilai. Itu baguslah. Jawapan macam itu dah pada saya cukup menarik dah. Kalau nak tambah lagi, mungkin kita boleh tambahkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Ni. Saya letak sekejap Okey. Kita letak bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Dia tak nak keluar pula.
nampak sini. Okey, good. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Dapatlah 5. Sebab kita tak digalakkan menjawab ngam-ngam. Lebih banyak tak apa. Okey. Jadi kita nampak soalan di sini. Kalau kita nak tambah tentang nilai. Jangan gunakan selain itu lagi. Seterusnya lah. Seterusnya. Baru kita gunakan jawapan lain. Jadi kita nampak menarik lah. Tapi bukanlah menjadi satu kewajipan. Kalau pelajar tak boleh guna, yang penting jawab, jangan hantar kertas kosong. 4 markah. Okey. Soalan yang keempat, akhbar hari ini mengalami zaman suram. Maksudnya, orang dah tak nak tengok surat khabar dah. Dan dianggap tidak relevan. Budak-budak hari ni bukan nak baca surat khabar. Sebab kita ada apa? Diminta kita bandingkan dengan zaman kini dengan masa dulu. Bila kita nampak perbandingan ni, hati-hati. Kata kuncinya ialah berbanding manakala. Boleh kita gunakan ayat itulah. Kalau kita tengok pada zaman kini, mungkin akhbarnya kecil. Zaman dulu mungkin besar. Boleh tutup mayat kalau orang mati di atas jalan. Kalau sekarang kecil je. Mungkin hari ni kita nampak akhbar dalam bentuk online. Dulu kita bercetakan ni. Hari ni tak ada cetakan. Cetakan dah tak banyak dah. Orang banyak online. Tengok pula isu. Dulu macam mana. Ini banyak jawapan yang pelajar boleh ambil. Boleh faham tentang akhbar. Cikgu nak tekankan akhbar ini betul-betul. Sebab kita tengok balik. Supaya kalau kelas kita sikit pun tak apa kita belajar. Yang penting kita dapat kuasai konten tu. Kalau akhbar, satu ialah berkaitan dengan nama akhbar. Tulisan Melayu, Warta Melaya, Tulisan Zaman. Okey. Yang kedua, isu. 3 isu. Ekonomi, politik, sosial. Sosial pendidikan. Ekonomi mungkin kita boleh katakan tabung. Politik mungkin kita katakan boleh mengkritik raja-raja Melayu. Cukup. Kita faham sikit, tak apa. Yang penting kita faham. Okey, yang ketiga, kesan. Dengan akhbar ni dia menyemarakkan semangat nasionalisme. Okey, kita tengok balik pelajar. Yang ini kita kemudiankan. Rujuk soalan SPM 2015. Ini saya dah buat tadi. Saya ajukan. Ini soalan kedua. Ini saya pun ambil bahan daripada rakan-rakan ni. Dia buat. Pada saya menarik jawapan ini untuk kita baca. Sebab dia ada inference. Kalau pelajar bagi inference, tak ada salah. Kalau jawapan tu tak ada markah inference, kita tetap bagi, okey lah. Kalau ada, kita untung. Itu kita galakkan pelajar buat. Okey. Ini contoh soalan satu lagi. Percubaan negeri-negeri. Nampak soalannya sama juga. Dia bagi gambar. Akhbar, dia letak situ adalah novel. Pada saya macam tak kena, tak apa. Okey. Isu. Kata kunci, isu. Kata kunci kedua, peranan. Pelajar kena faham dulu. Kita garis soalan dan kita tengok pada stimulus. Stimulus jangan tinggal. Dia kata di sini menyebarkan idea nasionalis, perasaan anti penjajah. Ini sebenarnya pelajar dah boleh jawab pada soalan A tu. Dia dah bagi jawapan di situ. Kalau kita nampak di situ, barulah kita nampak, ada lagi jawapan. Menyemarak semangat nasionalisme. Itu saya kata, cikgu-cikgu kita pun bagi tahu. Stimulus ada jawapan pada soalan yang dibangkitkan. Penting kita garis, kita faham. Kalau tidak, tak boleh buat apa. Pelajar kita dia malas baca. Nampak? Ini kebat.
Bandingkan kemajuan teknologi pada masa zaman British dengan sekarang. Zaman dulu dengan zaman sekarang. Mana sama soal khabar? Okey. Pada pendapat anda, bagaimana cara memastikan tidak berlaku penyalahgunaan teknologi di kalangan rakyat Malaysia? Jangan kita menggunakan media massa ataupun media sosial untuk apa? Memburukkan kerajaan, mencaci dan sebagainya. Pelajar nampak soalan ini, pattern ini, dia nak 4466. Dah jarang lah Biasa kita ni 488, 668. Tapi kita tak ada kata rigid, tetap. Mana-mana boleh lah. Kita terima akhbar ni. Dan kalau kita tengok akhbar, kita baca balik sekejap. Ini akhbar saudara. Ini akhbar apa ni? Kalau kita boleh baca. Kita nampak pencetus pada waktu itu. Ini isu. Isu yang dibangkitkan oleh akhbar. Kalau pelajar nampak di sini pelajar, dua benda yang perlu kita berikan perhatian. Isu mana-mana soalan ada. Jadi kita nampak di situ kalau kita dah faham isu, kita sekurang-kurang kita dah kuasai satu soalan yang kerap disoal. Okey. Yang kedua, selepas kita tahu isu, tadi kita nampak kesan kan? Nampak ini dia dah pergi kepada novel. Ada negeri yang soal novel. Ada. Kalau kita tengok negeri yang soal novel, ialah negeri, kita nampak sekejap sini atas, sekejap nampak negeri yang soal novel ialah negeri Melaka. Ini soal novel. Jadi akhbar dan novel ini dia bersama lah. Jadi kalau pelajar nak kuasai, kedua-dua ni kita kena tahu. Novel Pak Sako, Putera Gunung Tahan. Itu cantik buku ni. Warna hijau lagi. Gunung Tahan lah, hijau lah. Anak Mat Lela Gila, Melur Kuala Lumpur, oleh Harun Aminur Rashid. Ini menariklah bila kita tengok ni. Ini majalah. Nampak gambar-gambar ini. Okey. Ini novel yang melahirkan semangat kebangsaan. Pelajar tengok ini, kita akan faham di akhirnya nanti semangat kebangsaan yang dibangkitkan. Itu kalau soalan tanya. Peranan akhbar, peranan majalah, peranan novel pada waktu itu, inilah peranan dia. Dia membangkitkan semangat kesedaran kebangsaan yang tinggi. Kita hargailah bangsa kita, cintai negara. Kalau orang perempuan, adalah semangat untuk belajar sikit. Okey. Ini kita nampak soalan. Akhbar masih lagi berperanan untuk menaikkan semangat cinta akan tanah air sehingga ke hari ini. Dia kata, berikan hujah anda. Ini tinggi soalan ni. Akhbar ini masih berperanan. Bila sampai hari ini kebatlah. Kita tak boleh tolak ni. Apa peranan akhbar hari ini yang membangkitkan semangat sayang kepada negara? Bukan khususnya pada musim-musim merdeka saja. Sentiasa ada. Contohnya kita boleh katakan, ada pelajar nak bagi respon di chat. Kalau ada boleh saya bagi respon. Adakah jawapan kita yang ada tu okey? Akhbar masih lagi berperanan menaikkan semangat. Kita jangan kata tidak, sebab kita soalan ni kita nak buktikan hujah anda. Okey. Bertrisha mungkin boleh bagi respon. Saya tengok pelajar kalau ada. Teh Yuzan.
Kalau kita nampak di situ, sebab soalan kita ni mudah je. Akhbar masih lagi berperanan. Kita kena setujulah. Akhbar masih lagi berperanan pada hari ini. Menaikkan semangat cintakan tanah air. Di mana? Di mana tu? Kita nak bagi jawapan lah. Di mana? Setiap masa pemimpin kita sentiasa menekankan tentang semangat sayangkanlah kepada negara. Dan rakyat perlu bersama pemimpin menyahut seruan tersebut. Kalau semangat cinta tanah air. Kalau kita sayangkan tanah air, kita sahutlah peranan kita sebagai rakyat untuk duduk di rumah pada waktu ini. Jangan bergerak mata rata pada waktu pandemik COVID. Itu semangat cinta tanah air juga. Kita tak nak tanah air kita ni dicaci oleh orang luar, tak pandai menjaga negara kan. Itu. Maka mungkin 4, 6. Okey. Yang kedua, mungkin kita kata kebat yang lain tadi yang kita boleh nampak pada soalan yang diberi oleh negeri-negeri lain. Kalau kita tengok, kalau ada sedikit maklumat novel, nampak kebat tu ya. Tinggi soalan ni, Melaka ni. Berikut berkaitan novel yang diterbitkan di tanah Melayu. Apakah mesej yang terdapat dalam novel tersebut? Dia ambil novel Putera Gunung Tahan. Bermaksud, pelajar tak payah tengok yang lain. Dia nak tanya novel ini je. Cuba kita gariskan. Kalau cikgu boleh bantu pelajar dapat saja soalan ni, apa yang kita nak buat? Nampak tu? Sedar akan apa dia kewajipannya terhadap tanah air. Ini bahasa orang dulu. Bangsa dan adat resam. Dan dia kata apa? Tertarik hatinya untuk mempertahankan agama sampai habis. Ini dia minta. Cuma kita ubahkan jawapan ini kepada bahasa kita hari ini. Jangan salin sebiji-sebiji. Kita kena olah. Mesej. Kalau kita katakan mesej yang terdapat pada novel tersebut ialah tersebut tu maksudnya Putera Gunung Tahan tu lah. Mungkin kita katakan kita ada apa? Masyarakat perlu sayang kepada negara dan sentiasa mempertahankan negara dari anasir luar. Contoh kita tak tengok skema, kita anggaplah macam inilah Pawat Jawa. Lepas tu tambah lagi bawah. Gunakan Pilihan Wacana. Seterusnya. Ini semua jawapan air, bangsa, adat, agama, adat istiadat yang kita nampak pelajar. Itu stimulus kita tak boleh buang. Kita kena baca. Jelaskan unsur semangat kebangsaan tahun 30-an. Tadi saya dah bagi tahu dah. Semangat cintakan kepada ini. Dia di sini. Saya ulang balik. Kalau kita nak tengok di sini novel. Ini jawapan dia. Nampak di situ Dia tiupkan semangat perjuangan menentang penjajah barat. Kita kena menggunakan sejarah sebagai pedoman, hargai warisan. Dia semua kita nampak dia menekankan unsur-unsur patriotik itu. Dia lebih menarik lah. Jadi kalau kita tengok pelajar, kita sebenarnya habis satu bahagian ni. Kita tengok di sini unsur semangat, logo berikut. Ini jangan tak tahu pula.
Ini generasi Y. Common lah yang tingkatan 5 ni. Ataupun adik-adik kita. Ini Facebook, ini apa ni? Twitter, Instagram, YouTube. Bagaimana dapat memberi manfaat kepada generasi muda untuk meningkatkan semangat cinta kepada negara. Dia minta macam mana 4 ini dia boleh memberi manfaat. Manfaat ni faedah lah. Mungkin kita nampak pada hari ini untuk semangat cintakan negara, kita nampak mungkin sentiasa menekankan tentang perasaan sayang kepada negara. Tidak kira masa. Bukan sahaja bulan kemerdekaan. Mungkin Facebook. Mungkin dia mengeluarkan tentang kisah-kisah penceritaan tokoh-tokoh. Mungkin di YouTube. Dan sebagainya. Mulai kempen-kempen. Macam-macam jawapan boleh buat. Komen lagi cerdik kan. Jawablah. Yang penting pelajar, jangan kita hantar kertas suci dalam debu. Kosong tak boleh. Barulah kita dapat menguasai jawapan. Okey pelajar. Saya selalunya, kalau saya dah buat dengan anak-anak, kalau macam ni, okey, sekarang kita dah bincang akhbar. Okey, kita potonglah. Kalau kita dah ada benda ni, kita potong. Dah bincang, akhbar dah tahu, media cetak saya dah tahu, novel dah bincang, akhbar Pulau Pinang saya dah ambil. Okey, kita kena tengok. Dan boleh kita sentuh semua tajuk-tajuk dalam percubaan. Persatuan, saya tak nak sentuh lah sebab ini baru saja disoal dalam SPM ulangan. Jadi hampir separuh tajuk ini kita telah kongsi bersama. Jadi kalau pelajar masih tak faham, boleh mesej saya di Telegram biasa saya letakkan username saya Jiwa Tenang 35. Mungkin kita boleh share. Ataupun saya selalu share di channel saya lah, Santai Sejarah SPM, sama ada di Facebook ataupun di YouTube. Okey. Saya dah habis tentang akhbar ni. Kalau kita tengok satu lagi tajuk ini mungkin tak habis lah. Kita nak sentuh tentang tokoh. Tapi saya akan sentuh sikit supaya pelajar dapat gambaran bila nak ulang kaji 3 minggu lagi persekolahan kita ni. Okey. Kalau kita tengok tentang penentangan tokoh. Okey, akhbar dah habis Kesatuan Melayu Muda ada satu negeri saja, Sabah. Okey, tokoh. Dia tak kisah tokoh apa pun. Yang perlu kita tahu adalah latar belakang tokoh. Yang kedua, kenapa dia menentang British? Mesti ada sebab. Sebab Nur Said menentang British, dia tak sama dengan sebab Tok Janggut menentang British. Tak sama dengan Rentap menentang British. Kesan kepada masyarakat tempatan. Yang ini hampir sama. Sebab kalau kita tengok pelajar, saya hantar balik ni, pelajar nampak, kalau tengok soalan 2017, yang terakhir ditanya tu, sebab tindakan. Marajalela, tahun 2010, sama juga. 2012, faktor penentangan. Dia lain sebelum itu. 2017, Tok Janggut. Marajalela. Marajalela ni banyak benar keluar. Bangga juga sebagai orang Perak ni. Mungkin tahun ini tokoh lain pula. Mungkin Rentap. Jadi kita kena tahu bentuk soalan. Pelajar dah ada bahan analisis, cikgu pun ada. Minta pada cikgu, kalau tak ada, tengok analisis yang cikgu Hanita buat tu. Kita tengok soalan. Bila kita dah tahu ini pelajar, barulah kita boleh rasa seronok kita nak belajar bab-bab tokoh ini.
Ini perjuangan menentang British. Banyak tokoh ni. Kalau saya tengok tahun ni banyak kisah tentang Haji Abdul Rahman Limbong, Tok Janggut. Jadi kalau kita tengok, yang pertama jangan tak tahu tokoh, letak gambar jangan. Kau mau tak tahu pula, letak gambar Tok Janggut, kau mau kata Haji Abdul Rahman Limbong. Baik. Bila kita tengok di sini pelajar, sebelum kita masuk kepada tadi, kita kena tahu faktor penentangan. Kalau kita nampak di situ, ini tokoh-tokoh yang kita belajar. Hari ini mungkin saya sentuh ini saja kot. Kita akan sambung pada siri kita yang kedua nanti. Berkisar tentang tokoh saja. Ini saya bagi gambaran awal. Sebab pada hari ini, sebenarnya saya nak sentuhkan tentang akhbar, novel dan majalah saja. Sebab saya nak pelajar kuasai betul-betul soalan itu. Barulah kita dapat. Yang ini mungkin ada rezeki, kita akan kongsi pada minggu-minggu akan datang lah. Sebab bab ini dia tak boleh habis seminggu. Dia tak boleh habis. Dia mesti 2 kali juga. Macam kita buat tajuk bab 1 tingkatan 5. Dia tak boleh. Saya buat 2 kali. Bab 10. Ada 3 kali pelajar tengok dalam saya letak dalam channel Santai Sejarah. Pertama perbandaran, kedua kewangan dan perdagangan, ketiga saya sentuh tentang kesihatan dan buruh asing. Sebab dia banyak. Sebab soalan ini kalau pelajar tengok, kalau pelajar ada modul Cikgu Sumarni, tahniahlah saya berkongsi juga modul rakan-rakan kita yang hebat. Dia letak di sini. Tajuk untuk bab ini. Ini awal-awal tokoh. Ini tokoh lah. Kalau pelajar nampak tokoh ni, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong. Next ialah berkaitan dengan rentak Mak Saleh. Dan barulah kita masuk kepada tajuk akhbar dan novel. Jadi pelajar, hari ini kita sentuh akhbar dan novel sahaja. Walaupun hari ini banyak bertembung dengan kelas pelajar, itu sebab ramai pelajar tak boleh join. Dia bagi mesej pada cikgu, bertembung dengan kelas. Tak apalah. Sekurang-kurang mana yang free, boleh masuk, boleh join. Dan dapat sesuatu lah daripada kita tak dapat belajar kan. Saya rasa perkongsian saya cukup kot. Masa kita 1 jam, dia agak complicated juga untuk saya share. Jadi sekurang-kurangnya pada hari ini, saya dah dapat berkongsi tentang novel. Sharifah okey ke Sharifah? Okey. Faham ke? Okey, tu boleh bagi respon sikit Sharifah? Apa yang belajar hari ini? On mic. Mic off tu. Kalau Sharifah boleh bagi respon sikit. Apa yang Sharifah dapat kita belajar hari ini? Sharifah dia off mic tu. Okey. Kalau nak tulis di chat pun boleh. Saya nampak sekurang-kurangnya Fatin okey. Fatin Tasnim. Saya yang penting ialah pelajar dapat hari ini memahami sedikit tentang novel, majalah dan akhbar. 3 itu pun cukup. 1 jam ni kita belajar itu saja. Okey. Saya rasa memadai untuk kelas hari ini. Kalau ada pertanyaan saya letakkan di sinilah. Pelajar boleh mesej pada saya di Telegram ya. Okey, kita nampak perkongsian saya hari ini memadai. Dalam masa 1 jam saya dapat bantu pelajar menunjukkan bentuk-bentuk soalan standard SPM kita. Okey, terima kasih. Saya serahkan semula pada HSTP. Perak cikgu Cik Taja Terima kasih Cikgu Gani atas perkongsian tadi.